malam ni Khamis malam Jumaat, bulan agak terang juga. Kami akan explore kawasan sekitar mana yang kami boleh. Jika kami tidak yakin tentang keselamatan apa semua, kami akan berpatah baliklah. Orang tak sempat nak prepare apa lagi. Hujan memang sangat lebat dengan guguh kan. Agak menakutkan juga. InsyaAllah semua boleh menggunakan. Assalamualaikum bang, saya Bazal yang hari tu ada call abang sekali nak tanya pasal bot nak ke pulau saya berdua. Macam mana bang? Tak boleh lah nak camping kat Pulau Nanas tu. Bukan saya tak boleh hantar, tapi sebab benda tu situ kuat, ada benda-benda situ, tak boleh lah. Bukan tak boleh hantar, tapi benda tu tak boleh nak. Itu memang bahaya lah. Dia macam orang cakap apa, ada ular juga sana, ular. Itu yang kita takut. Lepas tu ada penunggu dia, bahaya tu. Sebab dulu pernah saya punya arwah bapa mertua saya pergi sana, makan pasir kawan dia, habis tak kuat tu lah. Saya tak boleh benda tu. Saya macam was-was juga, sebab saya takut dia orang larangkan kita pergi tempat macam tu. Lagipun dah taruh benda sana, saya pun takut juga tengok. Jadi setelah saya bertanyakan beberapa pengusaha bot yang boleh menghantarkan kami ke pulau itu dan tidak ada yang boleh menghantar, akhirnya saya dapat juga sebuah bot yang boleh menghantar kami ke sana. Cuma kami hanya perlu menjaga kata-kata jika laku di pulau itu. Itu saja yang dinasihati kepada kami. Assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam vlog terkini. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Maaf saya batin, tak sempat nak update apa-apa. Jadi hari ni, eksplorasi hari ni di sebuah pulau. Ada sesuatu yang menarik berkenaan pulau ni yang saya nak kongsikan kepada semua. Nanti saya ceritakan bila saya dah berada ke dalam pulau ni ya. Okey, saya silap turun tempat mana kawasan yang hutannya agak tebal.
berbanding dengan tebing-tebing pantai yang lainnya. Mungkin saya silap pilih lokasi. Kau ni burung. Jadi sekarang ni sedang mencari line telefon sebab berdekatan dengan Pulau Ubin, Singapura. Jadi line tu tak ada. Kadang-kadang dia masuk line Singtel Singapura Jadi susah juga. So sekarang tengah cari lokasi untuk pasang kemah dan juga cari line telefon. Sebab nanti kalau nak bagi tahu bot besok ambil susah ya kan. So sekarang ni saya berada dekat Tugu ni sebab tahulah apa ni. Okey, tanda rujukan ukur geodetik Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Ada macam tebuan tebuan tanah ke tak pasti, so kena hati-hati. Nampak macam ada banyak busuk dekat atas tanah ni. Risau juga tebuan tanah kan kalau terpijak. Dan sekarang ni terdapat sedikit masalah kepada kami, yang mana kami tersilap memilih tempat. Sepatutnya kami memilih tempat yang lebih mudah dan lebih dekat dengan tasik tersebut, tetapi kami tersilap tempat untuk mendarat, di mana kawasan yang kami mendarat ni hutannya sangat tebal dan sangat jauh. Dan yang paling masalah adalah tempat kami mendarat ini langsung tiada line telefon, dan kami terpaksa mengangkut barang-barang yang banyak melalui jalan hutan untuk mencari tempat memasang kemah yang mempunyai line. Pada mulanya kami ingin mengikut jalan laluan tepi pantai, tetapi sukar kerana terdapat banyak logokan batu yang licin dan air mula pasang, menyebabkan kami terpaksa mengikut jalan hutan. Dan apabila hampir lewat petang, kami tidak sempat untuk melakukan eksplorasi dan terpaksa cepat untuk memasang kemah. Dan pada waktu tersebut langit dah mula gelap, menandakan hujan lebat akan turun. Okey, sekarang hujan memang sangat lebat dengan buruh kan. Agak menakutkan juga. InsyaAllah semoga dimudahkan. Sebab kita baik tempat pasang tent dengan apa pricey apa semua. Hujan dia tiba-tiba tak sempat nak prepare apa. Nah dia. So tiba-tiba hujan memang lebat lah turun. Pukul 7 sampai pukul 8, lepas tu pukul 4 pagi sampai tak tahu apa-apa dia. Tengoklah macam mana ni. Okay, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya dan maaf lahir batin kepada semua. Jadi hari ini saya bersama dengan Adi. Kalau siapa-siapa yang pernah mengikuti eksplorasi saya tahun-tahun yang lepas, Adi masih sihat walafiat, cuma dia sibuk dengan sekarang menguruskan bengkel dia sendiri. Jadi kepada siapa yang ada mengalami kerosakan kereta atau nak membaiki kereta, boleh follow TikTok Adi ataupun DM terus pada Adi lah. Saya sertakan dekat dalam video ni. Jadi hari ni saya bersama dengan Adi ke sebuah lokasi, sebuah pulau yang tidak berpenghuni, tidak ada habitat dekat sini. Hanya pulau yang mempunyai ceritanya yang tersendiri. Dan hari ini first time lah saya berdua ke sini untuk menerokai pulau ni. Jadi pulau ni ada dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan. Satu berkenaan sejarah depan, dan kedua berkenaan dengan sesuatu perkara yang aneh yang pernah berlaku dekat orang yang pernah ke sini.
Dan sebelum saya ke pulau ni pun, saya usaha untuk mencari bot untuk menuju ke sini. Jadi terdapat pelbagai halangan lah. Halangannya seperti saya dinasihati untuk tidak ke pulau ini. Bukan seorang, tetapi ada dalam 2-3 orang, orang kampung lah, dan juga orang yang menguruskan bot. Ada juga pengurus yang menghantar orang untuk memancing ataupun ke pulau-pulau. Tidak ada masalah untuk hantar ke sini, cuma ada nasihat-nasihat yang diberikan. Jadi kat situ timbul satu persoalan pada diri saya. Mengapa bila saya mengatakan saya ingin ke pulau ini, reaksi secara serta-merta daripada orang-orang bot hambat menimbulkan persoalan lah. Contohnya masa DJT tadi, seorang akak yang menguruskan bot untuk hantar saya, hari pertama masa saya buat survey bot, beliau mengatakan kepada saya, buat apa dekat sana? Nak buat apa kat pulau tu? Saya just cakap untuk camping, mancing dan sebagainya lah, aktiviti riadah. So agak memelikkan juga riak wajah ni, tapi tak apalah, saya berfikiran positif saja. Jadi pada keesokannya, saya mencari juga bot-bot yang lain. Saya mendapat reaksi yang amat memelikkan. Mungkin anda boleh dengar apa yang dikatakan oleh orang yang membawa bot ni tentang pulau ni. Macam pulau tu keras tau. Sebab pernah arwah bapak saya pergi dengan kawan dia kat pulau tu. Kawan dia tu cakap besar lah. Dia cakap dia boleh. Dia jarak dalam 20 kaki lah dari kawan-kawan dia. Dia tak boleh dekat kawan dia. Last kawan dia tu satu tak kuat lah. Kena dia. Tergigit pasir apa, rumput-rumput yang ada sana, daun-daun yang ada sana. Itu yang kita takut. Lepas tu saya belum pernah jumpa, tapi orang cakap ada ular besar situ. Jadi apabila orang bot ni tidak mahu menghantar saya ke sini ataupun kami ke sini, saya mencari pengusaha bot yang lain. Pengusaha bot yang lain tu tiada masalah untuk menghantar. Apa yang diberitahu kepada kami adalah supaya menjaga kata-kata, menjaga adab, menjaga tingkah laku di sini. InsyaAllah kalau kita niat baik, tak ada masalah. Mungkin tiada masalah yang akan berlaku. Jadi pengusaha tersebut mengatakan nak balik pukul berapa besok apa semua. Jadi kita kena beritahu lah. Bila kita kata macam pagi atau tengah hari, dia kata kau jangan macam-macam dik, kan? Kau jangan macam-macam dekat sana. Kalau kau nak bagi tahu balik pukul apa, bagi tahu. Sebab tak nak berlaku apa-apa. Jadi benda tu macam reaksi yang terlalu merisaukan pengusaha bot ni tentang pulau. Jadi bila ditanyakan apa yang ada dekat pulau ni, sebenarnya dia tak nak cakap apa-apa. Cuma dia kata kalau niat ke sana baik, baiklah. Kan? Kami tadi bila sampai dekat pulau ni, kita buat satu pusingan dekat pulau ni. Kita minta orang bot untuk hantar kita keliling pulau ni. Tapi malangnya tak sampai satu pusingan lah. Kita hanya pusing separuh. Dan masa pusing tu, saya dengan Adi membuat pilihan lah dekat mana kita nak kata landing lah, landing boat tu. Mungkin tempat yang orang kata sesuai lah. Jadi bila kita dah landing, bawa turun barang yang sangat banyak, tempat yang kami pergi ni sangat bagi boleh kata ekstrim. Sebab laluan ni dah sangat semak dan pokok yang sangat padat tau, hutan. Jadi hutan tebal, jadi menyukarkan untuk kami bergerak dengan barang-barang yang banyak. Untuk lalu pantai pula terlalu banyak batu yang licin. Jadi
kami mengambil masa juga untuk mencari lokasi yang sesuai untuk kita pasang kemah. Dan lagi yang menyulitkan adalah dekat sini tak ada line telefon. Okay, kita masuk line Singtel Singapore. Jadi kita kena cari satu lokasi yang ada line. Jika ada apa-apa masalah untuk kita call orang bot, mudahkan kita punya aktiviti kat sini lah. Jadi kita dapat satu ruang dekat sini yang mempunyai satu bar telefon saja. Jadi alhamdulillah lah, at least ada line telefon. Dan kita kami terpaksa bersihkan kawasan ni, tebas semua dalam untuk pacak kemah. Jadi masa kita orang tengah membersihkan kemah tu, hujan tiba-tiba dia tak ada signal tau. Mula petir guru sana sini, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Alhamdulillah masa tu memang kita dah siap pasang tent dan kita pasang fly sheet. Memang angin sangat kuat, jadi agak mendebarkan jugalah tadi. Jadi hujan berlangsung lebih kurang sejam lebih, dekat 2 jam. Lepas tu bila tengok ramalan cuaca tu lebih kurang pukul 4 pagi nanti, 4, 5, 6, 7 sampai 7 pagi akan lagi sekali hujan petir dan sangat lebat. Harap-harap tak ada apa-apa masalah lah. Okay. Jadi tadi kita nak pasang unggun api pun agak susah sebab kayu semua dah basah. Kayu memang dah basah. Jadi masa Ali tadi tengah mencari kayu-kayu untuk dibelah, untuk ambil isi dalam yang masih kering. Lipan dia lipan yang sangat besar, lebih kurang macam gini, sangat besar dekat tepi pokok. Walaupun pulau ni tidak ada unhabitat lah, tak ada haiwan-haiwan yang liar kat sini, monyet ke apa semua tak ada, cuma ada biawak besar je tadi. Ada macam itulah serangga yang bisa dekat sini. Bila tersilap landing dekat kawasan yang sepatutnya kita landing, kawasan yang mudah untuk ke tasik air tawar kat dalam, kita terlanding tempat yang susah. Jadi bila daripada kemah ni saya nak cross masuk ke kawasan tasik air tawar tu, bekas lompong pecah batu tu sangat jauh dan hutan sangat tebal. Kita tak tahu keadaan kat situ macam mana, terutama lebih-lebih lagi pada waktu malam. Jadi bila dah lewat ke sini, masa untuk explore petang tu tak dapat saya lakukan. Satu perkara lagi yang menarik dekat berkenaan pulau ni, zaman dulu kerajaan Malaysia telah mengharamkan ekspor pasir ataupun batu ke negara jiran, iaitu Singapura. Okay. Kerana dekat pulau ni 10 tahun ataupun 20 tahun yang lepas terdapat orang kata melompong ataupun pelombong haram dekat pulau ni yang membawa keluar batu-batu yang diorang letupkan untuk dipasarkan ke negara jiran lah, tanpa permit dan kelulusan. Jadi dulu dimaklumkan oleh bot-bot ni terdapat kapal-kapal pantun kapal-kapal pantun 2-3 biji parking dekat tepi laut ni. Dan kalau kita lihat kat sini tadi ada banyak tayar-tayar lori JCB menunjukkan kat sini memang ada kerja-kerja membawa keluar batu-batu. Kalau lihat dekat pantai memang ada banyak batu-batu dekat atas bukit tu banyak batu-batu galian yang diletupkan dulu. Jadi selama 4 tahun kerja-kerja tu yang info yang saya dapat, selama 4 tahun penggalian haram tu dilakukan. Jadi selepas diserbu pihak berkuasa, rombong haram ni telah dihentikan. Dan akibat letupan ataupun lombong haram ni meninggalkan lubang yang sangat besar. Apabila lama kelamaan hujan apa semua, terbentuklah satu tasik air tawar. Satu tasik air tawar. Dan saya tanya seorang pakcik dekat sini, berapakah kedalaman tasik tersebut? Dia kata masa dulu dia pernah datang dekat lubang tu. Dia kata kalau kita lihat ke dalam lubang tu, orang tu macam patung,
sangat kecil. Maknanya lubang ni, tasik ni sangat dalam. Memang sangat dalam. Bila dia kata orang tu sangat kecil dekat dalam lubang tu, maknanya kita boleh buat kiraan sendiri dah berapa ketinggian daripada dasar tu ke atas. Itulah antara dua perkara yang saya nak sharekan dekat sini. Satu, berkenaan dengan tasik air tawar, kenapa kita bentuk, disebabkan pelompong haram. Kedua, tentang perkara-perkara yang mistik yang berlaku dekat sini, yang pernah dialami oleh orang-orang kampung dekat sini yang pernah pergi ke sini dahulu. Dan ada juga yang orang pernah melihat sesuatu dekat sini. Jadi hari ini adalah pengalaman saya dengan Adi. Tak pasti apa yang akan berlaku. Apa yang paling penting, berani. Jangan berani sangat, takut pun jangan takut sangat. Jadi kita berada di tengah-tengah supaya kita sentiasa berhati-hati dan aware tentang alam sekeliling, insya-Allah. Okey, kejap lagi insya-Allah malam ni Khamis malam Jumaat, bulan agak terang juga, dan kami akan explore kawasan sekitar mana yang kami boleh. Jika kami tidak yakin tentang keselamatan apa semua, kami akan berpatah balik lah. InsyaAllah kita akan tunjukkan dekat mana kawasan saki-baki batu yang berada dekat pulau ni, yang dikatakan Lombok Haram dulu InsyaAllah. Okey, kejap lagi kita akan buat sedikit lah eksplorasi malam. So sebelum tu saya nak tunjuk saya punya kemah dengan Adi inilah dia, setup biasa je. Ada dua kemah dekat sini. Okey. Kawasan belakang terpaksa naikkan Adi terpaksa naikkan canvas, lipat canvas ke atas sebab tent ni dia bocor dekat bawah. So basah jugalah dekat bahagian dalam ni. So insyaAllah ada rezeki mungkin boleh dapatkan tent yang lain, insyaAllah, ataupun ada siapa-siapa yang nak sponsor. Dari belakang ni, kalau saya cross masuk ke dalam sana, agak tebal juga hutan ni, dia menghala ke tasik air tawar tu, yang mana bekas lombong tu. Tapi daripada tempat saya ni, macam saya katakan tadi, saya silap landing laluan yang agak jauh, berbeza dengan dekat depan sana yang lebih dekat. InsyaAllah kalau ada rezeki esok naik bot mungkin boleh singgah ke sana. Tapi kalau ikut ramalan cuaca, pukul 9 pagi, okay, 9 pagi akan start hujan lebat sampai pukul 5 petang. Jadi saya akan terperangkap dekat sini. Jadi pukul 7 pagi esok kena pack barang dan terus bergerak, sebab kalau hujan lebat bot tak akan datang ambil. Jadi pada waktu malam ni penglihatan sangat terhad. Apatah lagi waktu petang tadi saya tak dapat membuat eksplorasi petang untuk jejak kenal pasti kawasan. Jadi agak kurang yakin pada waktu malam ni. So dekat sini ada banyak lipan. Ada banyak lipan di pokok-pokok sebab kawasan lembap. So kat sini macam ada laluan. So kalau dengar sekarang, itu adalah bunyi kapal ataupun bot mengangkut barang ataupun kapal pelancong.
di hadapan sana, berdekatan dengan Pulau Ubin. Kawasan hutan macam gini, pacat dan serangga-serangga yang lain sangat banyak. So kena berhati-hati dekat ranting-ranting pokok. Sebab tadi dekat dalam sana ada lipan juga besar. Jadi hari pun dah sedia ni. Kita akan buat eksplorasi mana kita boleh lah. Ada lipan juga dekat dalam sana. Ada. Pasal pokok ni. Ada macam ada laluan ni. Sana tu ah. Tu, ada laluan. Lorong kan. Ada lipan ada banyak. Dekat pokok-pokok yang berjuntai. Okey. Dah. Kita set up sekejap. Okey. Saya akan bawa pergi ke tempat mana yang mula saya turun tadi, berebut. So daripada sana tadi, tempat saya turun bot. Okey, agak jauh juga pikul barang masuk ke dalam ni. Bila siang ni, kita kena jalan. Bila malam dia lain sikit laluan dia. Banyak pokok duri. Banyak pokok duri. Laluan yang saya ikut ni dengan Adi, ikut laluan tepi pantai. Aduh, baru cakap dah baik duri adalah batu tanda batu tanda aku tulis batu tanda rujukan Ukur Geodetik Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Jabatan Ukur. Kat sini boleh nampak ada simen lama yang dah keras lah.
So kalau kita cross nak pergi tasik pulau tu, pokok dia agak tebal kat sini dia. Pokok dia agak tebal kat sini, hutan dia. Hutan tebal lah. Tukar sikit laluan masuk ke dalam ni. Semalam ni saya bawa ronda-ronda santai lah Sebelum ni saya ada lihat satu video video YouTuber Cina lah, umur dia dalam kurang 50. Orang ni selalu pergi camping. Dia masuk ke sini tapi tak bermalam. Masa tu kawasan dia agak clear sikit daripada sekarang. Jadi expectation saya masuk sini keadaannya sama lah, clear. Tapi bila masuk sini sangat berbeza lah. Sangat berbeza. Dia dah kata naik pokok teruk. Dan suka sikit laluan. Jadi sekarang ni saya bawa dekat mana lokasi tadi saya mula-mula masuk. Macam ni pokok ni. Kau ada. Bismillah. Boleh. Kita ke sini ke? Dekat mana? Luas. Ha? Kita akan jumpa kat sini Sini boleh lihat jalan dia macam keras sikit. Menunjukkan ada apa? Aktiviti kerja-kerja perlombongan haram dulu. Dan kat sekitar sini banyak kata tayar-tayar buruk JCB. Burung ni memang berpetang dari memang dia suka mengejutkan orang. Okay. Jadi ke atas ni adalah kawasan batu-batu lombong. Okey. Ada air sikit lah. Ada air. Asal beza dengan batu ya? Konkrit Peti emas So ni ada macam beam lama je, tak naik kan. Dan ke dalam pulau ni juga ada struktur bangunan seperti kolam yang agak besar, tapi mungkin belah sana. Saya tersilap. So dalam sini banyak batu batu lobong yang dipecahkan, yang dulu mungkin dibawa keluar melalui kapal pantun. Lambakan batu. Mungkin batu-batu ni dulu belah depan sana straight ke dalam hutan, lokasi lombong yang besar, air tawar tu. Mungkin dia bawa batu ni menuju ke pantai kan. So kapal pantun tu akan tunggu kat tebing sana. Ayam hutan.
ke bahagian hadapan. Kapal-kapal yang lalu ke depan ni kebanyakannya lori yang membawa muatan macam kapal pasir dan lain-lain. So ini adalah jalan yang saya lalu petang tadi bersama Adi, memikul barang agak banyak bersih lalu kawasan yang macam ni. Mana ada punya bukit dia? Sana Adi. Kan? Bukit dia menurun kan? Betul tak? Itulah batu sana kan. Batu sana ya. Kalau batu ke sana, so kita akan lalu sini ya. Yep. So ini, sini ni. Yang kata buah ni untuk darah tinggi je. Ya ni. Buah darah tinggi. Oh ni. Apa nama pokok tu? Jadi mungkin tak tahu lah, buat sarang burung tu, pelita tu. Ya, agak-agak tak kabur buat terdarat ni. Tapi kenapa terdarat? Sarang burung kot. Tak apa pelita, tahu. Ada jumpa 2-3. Lalu sini tu. Sini lah tadi kan. Ni kita punya pot tadi. So kat sini tadi kami turun. Kami turun dekat sini petang tadi. So daripada sini saya dengan Adi terpaksa lalu dalam untuk angkut barang-barang kemah apa semua lah. Ikut lalu pantai, masa tu air tengah pasang, so tak boleh nak lalu. Kalau tak lebih mudah sikit ataupun lagi susah sebab mungkin ada batu-batu dekat sini, batu-batu besar. So jalan belah kanan ni dia lebih susah lah kan, jalan ni lebih sukar.
Mana ikut tadi jalan petang. Dapat separuh jalan. Bahaya sikit lah laluan ni sebab dia lagi tak ada laluan untuk jalan lah. So kita akan mengalir balik kemah dan lepas tu kita akan terus ke depan sikit. Kalau pantai rasa tak boleh, air pasang kan. Tengok apa? Tengok apa? Jom, kita gerak. Pergi sana juga ni. Tadi kita tak lalu sini. Kenapa? Aku malah nak lalu kalau dia sabar-sabar. Tidak melekat kat muka. Ingat jalan tak? Okay, turun bawah ni. Sini. Ya je. Nah, sini. Ini hari ada jalan. So kena ingat jalan melalui pokok-pokok yang kami lalu petang tadi dan juga bukit. So, kita terus ke sana. Lalu sini sekejap. Cuba untuk cross pergi ke tasik tu. Memang agak suka sikit lah laluan dia. Betul punya besar ni. Besut. Salam.
balik kena ingat jalan lah. Kita nak patah balik kena ingat jalan. Okay. Atas ni bukit Bukit. Bukit, panjat bukit. Kenapa ada dua ni? Kita tak rasa. Aja ni. Busuk tu depan. Busuk depan. Tak, tadi kita ada satu. Memang ada dua. Sekejap kita ada pesanan tadi kan. Uish. Depan lagi tadi. Depan lagi. Dia jalan macam ni teringat Johor Safari World dulu. Explore. Agak terlihat pemandangan tu malam. Ini bukit tadi. So, bagi hilangan arah sekejap. Ikut lalang batu ni dia. Masuk sini juga. Sini dia. Okay, ini adalah batu tanda tadi ya. Batu tanda tadi. Geolitik tu. Sini ya.
So saya dengan Adi petang tadi dah agak lewat nak pasang kemah. Okay, berapa kali kita rolling patah balik daripada kemah ke sana ni? 4 kali lebih kurang 4 kali. Disebabkan kami sendiri yang minta landing kat situ, lepas tu ambil salah jalan rupanya. Sepatutnya landing yang ke depan tu dia lebih dekat dengan kolam air tawar tu, Lombong. Ni ni depan tu dia. Lagi satu. Okey, jadi kena berhati-hati. Alang-alang dah jatuh kan. Aduh, sakitnya lutut. Dia apa? Pokok-pokok kat sini. Akar dia memang dia apa? Lepas tu dia ada pokok apa? Dia ada duri kat sini. Dia sangkut kita punya kaki. Okey. Oh, tak dapat lutut. Oh, duri. Apa? Disebabkan dalam kamera kena tahan sikit. Ini pantai. Sebab bila kita jalan dia apa? Akar-akar tu dia melintang Jadi kaki tu sangkut. Tengok macam ni. Kita dah sampai kawasan kemah. Okey, ini kita punya kawasan kemah. So itulah jarak kami berjalan. Dia ada tali dia. Kita terus ke hadapan. Bila tadi 4-3 kali ulang laluan yang sama, boleh hafal sikit lah jalan-jalan kat sini. Okey, jalan harapan ni dia dah
semakin menutup jalan. Ha? Juga cuba. Aduh. Dia serangga ke? Jatuh atas tangan. Boleh nampak dia punya padat hutan ni. Nak ke sana semakin sukar laluan, melainkan ikut jalan hadapan. Dekat sini dia dah blok dengan batu apa semua. Okay, nak sesiang dia kalau ada rezeki minta bot singgah sekejap dekat stop yang pertama tu. Kita pergi dekat lokasi tasik lah. Sebab besok pagi pukul 9 pagi tu sampai pukul 5 petang hujan lebat peti. Pukul 7 kita bangun packing. Pukul 8 air dah pasang, mungkin boleh ambil lah. Kalau air surut bot memang tak boleh ambil. Boleh ni. Boleh? Bawa kat mana? Air masuk. Ada satu lagi perkara yang menarik. Kita orang memang dah bawa joran. Adi ada bawa joran. Okey, nak mencuba nasib lah dia. Ikan-ikan kat sini. Tapi malangnya umpan tak bawa. Jadi simpan je lah joran tu. So kita kembali ke kemah. Lutut pun dah sakit. Macam nangka busuk dah tu. Jadi untuk malam ni itulah dia, eksplorasi santai ya. Itu dia. Bawa umpan tak ada.
Rehat dulu. Sebab nanti pukul 2 pagi 2 pagi sampai pukul 4 hujan lebat dan petih. So lebih kurang 4 jam kita orang kat sini. Kena kata berhati-hati lah apa-apa kan. Sebab daripada kita orang punya tent ni, kita boleh nampak peti dekat tengah laut sana. Alright. Rehat dulu. A man with many hats, I vow to never bow to any midnight growl. Don't sleep, my dear friends, befriend with the owl. Jadi malam ni selain saya kongsikan berkenaan pulau ni, saya nak kongsikan lagi satu perkara yang berlaku kepada diri saya yang agak pelik dan juga agak rare, yang mana berlaku 2 hari sebelum perayaan Tahun Baru Cina. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, pada hari tu saya pergi ke sebuah mall ataupun shopping complex untuk mencari booth untuk repair telefon. Sebab dekat mall ni biasa dekat ground floor, memang banyak kedai repair telefon tau. Jadi saya nak tukar saya punya screen protector. Okay. Jadi bila nak raya Cina ni, booth tu memang, kedai handphone memang ramai lah orang tukar aksesori, housing apa semua kan. Jadi bila saya lihat dekat semua booth kat bawah ground floor tu terlalu padat tau, pack dengan orang mungkin nak beraya kan. Jadi saya cari satu booth yang tak ramai orang tau, untuk mudahkan saya dan tak perlu nak beratur ataupun tunggu lama. Jadi bila saya nampak ada satu booth telefon ni, booth dia dekat dengan satu kawasan yang berdekatan dengan dinding tu. Okay, jadi susun atur booth tu, dia punya kaunter dia tak rapat dengan dinding. Jarak dia antara dia punya meja kaunter tu dengan dia punya dinding tu jarak dia 1 kaki, ada ruang lah sikit. Dan sebelah tu saya lihat ada seorang perempuan Cina, badan dia agak gempal-gempal dan rambut dia parah bahu. Okay. Dan sebelah dia ada seorang lelaki yang sedang membaiki telefon. Jadi bila saya masuk dekat booth ni, saya bertanyakan tentang screen protector. So dia bagi harga sekian dan biar dia uruskan lah. Dah sampai lebih kurang 10 minit, lebih kurang macam tu. Jadi bila saya tak ada wang tunai, saya nak buat pembayaran dari segi QR code lah. Jadi bila kita nak QR ni, dan tentu kita akan buka kamera. Jadi bila saya nak membuat pembayaran QR, saya buka kamera. Bila buka kamera tu, amat mengejutkan, depan kamera tu ada seorang perempuan rambut panjang, memang rambut panjang, kusut, memakai baju warna merah. Dia macam ada corak-corak silver lah, kalau perasan Cheongsam. Dan yang menyeramkan adalah mata dia tu dua-dua belah macam lebam ditumbuk tau. Okay. Dan lagi seram adalah kedua biji mata perempuan yang saya nampak dalam kamera tu. Mata dia seperti ada penuh dengan darah, merah darah. Jadi saya terkejut masa tu. Saya terus turunkan telefon. Saya terus pandang perempuan yang jaga booth telefon ni tahu. Saya lihat dia tengah main handphone, tengah ber-WhatsApp ke apa semua, saya tak pasti. Dia tengah duduk dan main telefon. Jadi saya masa tu memang blur. Siapa
perempuan yang muncul dekat kamera masa tu. Dia kurang satu saat 2 saat lah macam tu. Dia dekat mana? Mall dekat mana? Okey, mall tu dia dekat Bandaraya Johor Bahru. Okey, dekat Bandaraya Johor Bahru. Yang mana mall tu dekat ground floor dia memang banyak kedai servis telefon, booth telefon. Itu je lah lokasi. Minta maaf saya rahsiakan. Jadi persoalannya kat sini. Okey, tapi saya tak tanyalah perempuan Cina tu. Saya just QR sekali. Memang dah tak ada perempuan depan kamera. Saya terus buat pembayaran. Saya beredar daripada booth tu dengan keadaan kata blur lah. Tertanya-tanya macam mana boleh ada seorang perempuan berdiri. Dia macam mana tahu, daripada muka dia memang full nampak, tapi setakat parat dia punya leher ke bawah, sampai situ je. Jadi bila saya beredar tu agak tertanya-tanya lah siapa perempuan yang muncul dekat depan kamera. Lampu pun dah jatuh. Jadi itu yang seram tu kalau kita cerita dekat tempat macam ini kan. Ada je benda yang bergerak walaupun tak ada angin. Jadi kat sini mungkin kita boleh bahaskan dalam dunia perniagaan, tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, mungkin ada sesuatu mungkin boleh faham dari segi perniagaan, perkara-perkara aneh yang berlaku dekat premis ni, kedai-kedai ke kan. Jadi tak mustahil benda tu berlaku. Jadi ini pertama kali dah bila saya pergi ke kedai yang berbangsa lain, saya melihat ada susuk perempuan yang agak menyeramkan dan wajah dia sangat bengis dan nampak marah. Jadi itu salah satu pengalaman 2 hari sebelum perayaan Cina. Mungkin penonton boleh sharekan pendapat dengan apa yang saya ceritakan tadi. Okay, sekarang hampir pukul 2.45, hampir pukul 3. Jadi masing-masing badan dah penat. Adi pun mula rehat dan tidur. Lagi saya pun agak tidur. Mungkin hari ni tak berapa banyak yang dapat saya kongsikan sebab masalah silap lokasi untuk camping dan juga faktor hujan lebat dan kesukaran keadaan dalam hutan yang sangat tebal. Walaupun pulau ni nampak kecil, bila berada kat dalam ni memang untuk cross masuk ke tasik tu memang susah lah. Jadi insyaAllah besok pagi saya akan cuba fly drone kalau tak hujan, dan juga akan minta bantuan Abang Wood untuk hantar ke satu lagi tempat perhentian ke depan sana yang mungkin laluan dia lebih mudah untuk ke kawasan air tawar bekas Lombong tu, insyaAllah. Jadi sekarang saya nak berehat. Jumpa lagi esok pagi, insyaAllah. Keadaan ya, sekarang pukul 7 pagi. Dapat notification cuaca kejap lagi akan hujan lebat sampai pukul 11, 45 jam. So sekarang apa yang saya kena buat adalah packing cepat-cepat, kelang kabut juga sebab kejap lagi akan reboot. So nak panggil boat kalau diorang boleh datang pick up lah. So mungkin untuk ke Lombong tasik air tawar dekat dalam pulau ni mungkin tak sempat saya nak pergi sebab saya perlu keluar cepat daripada pulau ni. Dah gelap.
Depan tu memang sangat gelap. Okay. Tengah tunggu bot datang dari jeti, tapi jeti dah hujan lebat, tak boleh nak keluar pick up kita orang. So sekarang ni kita orang dah siap packing, cuma fly sheet biarkan dulu lah. Standby kalau akan hujan lebat. Sekarang pun hujan pun dah turun lah. Memang sekarang ni bot memang tak boleh nak ambil, kena tunggu hujan berhenti baru diorang boleh ambil lah. Sekarang hujan kalau ikutkan weather, cuaca, pukul 11 baru stop. Sekarang pukul 8 pagi. Semoga dimudahkan. Ini antara camping yang agak mencabar juga lah kali ni, dengan faktor cuaca. Kepada semua yang menonton, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan juga jangan lupa follow Adi. Okay. Dia punya TikTok, bengkel. Jumpa lagi dalam vlog yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Masa nak pergi jalannya belum. Libas muka aku. Waktu malam yang kelam, aku berjalan di dalam sepi, menerokai rahsia alam. Di waktu semua dibuai mimpi, jagalah mata, jagalah panca indera, jagalah adab, jagalah kata, jagalah diri, jagalah mata untuk pedoman. Diri sendiri akan teruji iman bila kau sendiri. Kelam yang kelam, kelam yang kelam, aku berjalan di dua mimpi kau sendiri. Kelam yang kelam, kelam yang kelam, aku berjalan di dua mimpi kau sendiri. Akan teruji iman bila kau sendiri. Bila kau sendiri. Bila kau sendiri. Bila kau sendiri. Kelam yang kelam. Di waktu malam yang gelap, aku berjalan di dalam sepi, menerokai rahsia alam. Di waktu semua dibuai mimpi, jagalah mata hati, jagalah panca indera, jagalah adab, jagalah kata, jagalah diri, jagalah mata untuk pedoman. Diri sendiri akan teruji iman bila kau sendiri.